Okay, diam. Tepuk tangan. Diam. Dia tutup tangan. Okay, hai guys. Kembali lagi dengan video kita. Muhammad Nabina Nuhum Yasirna Maka Habibi Mulu Ketan. Weh mak kau. Dia tak jatuh ke bawah. Sekejap korang. Benda ni selalunya jadi hang. Okay, korang ada tak kawan yang jenis macam ni? Kawan tu bila kita cakap je kat dia kan, contoh kata, weh aku tak kawan lah dengan si, contoh nama kawan aku Ariana kan, nama kawan kita Ariana. Aku tak kawan lah dengan si Ariana tu. Lepas tu si Sofia, okey kita cakap dengan Sofia. Si Sofia tu pula pergi cakap dekat si Ariana. Ariana, Hidayah kata Hidayah tak kawan kau. Hoi, kau diam boleh tak? Kau tu ada hati kan? Diamlah. Belum jatuh kat sini. Jatuh kat sini tak apa. Jangan jatuh kat bawah. Lepas tu bukan dia bagi tahu dekat Ariana tu je satu kelas. Bukan satu kelas je. Paling teruk dia bagi satu sekolah tahu. Cikgu pun dia bagi tahu. Kenapa Ada tak korang kawan macam tu? Itu jatuh pada kawan saya ya. Dia tu memang tak ada mulut ke? Mulut tu ada kan? Diamlah sikit. Jangan apa yang panggil, peganglah kat janji-janji tu. Alah. Baik bagi tahu orang lain, dia tak payah bagi tahu kat dia. Orang kata diam, janji, senyap. Rahsia. Rahasiakan je lah. Orang bukannya suruh kau pergi berak pun, pergi makan tai. Orang suruh pegang janji tu je pun. Alah, itu pun nak bagi tahu satu sekolah dah kenapa? Yang tak boleh-belahnya dia bagi tahu Ariana tu. Hei, boleh tak diam? Ni aku tengah ngamuk ni. Ada tak kawan korang macam tu? So, ada lagi satu. Kita sebenarnya nak cerita. Hari tu pasal kawan kita juga. Si Auna tu. Bukan Auna, tak tahulah. Dia kadang-kadang dia menipu. Betul lah, kena main. Mana kalkulator ni? Tu kat sana. Kawan kita dia buat slime. Kita nak rasa korang. Sumpah kita nak rasa sangat. Slime dia. Kedekut. Tikut. Kedekut. Nampak tu. Sebab apa? Nak tahu kenapa kita cakap dia kedekut. Dia kita nak rasa marah. Sikit-sikit nak pegang je, dia pergi tarik balik tangan kita. Lepas tu bila dia guna pemadam kita tak marah tau, kita bagi. Sampai dia curi pemadam kita. No, ini dah melampau. Lepas tu waktu kita beli clay, dia nak sikit. Memang tak lah, kita nak bagi. Takkan bagi punya lah. Lepas tu dia nak cari masalah lah dengan kita. Dia cari gaduh. Tahu cari gaduh macam mana? Bukan cari gaduh biasa-biasa tau. Dia cari gaduh. Tiba-tiba je dia kata, apa tu? Apalah. Tak tahulah dia cari gaduh macam mana. Lupa dah. Dia ada alat lah. Boleh lah guna. Ini tak boleh. Tak boleh main tipu. Tapi daripada sini juga. Dia tak boleh nampak di sini. Muhammad Nabi Yasir Anna. Cuba je. Okey. Sekejap Akak dah elok tau. Dia dua. Tak nak. Lepas tu okey lah, benda tu kita relax kan. Dia dah cari gaduh tu, kita minta maaf balik. Lepas tu lepas dia cari gaduh, so dia buat apa? Dia cakap dekat satu kelas, satu sekolah pun sama. Tak, bukan satu sekolah, satu kelas. Jangan kau Hidayah tau. Aku nak kawan siapa? Nak kawan dengan siapa? Nak rehat dengan siapa? Ada perasaan juga aku ni bukan hantu apa tu panggil tu kalau bukan robot. Ini nak cakap-cakap macam tu. Ingat. Habis tu aku nak rehat dengan siapa? Anda boleh tekan arah nyawa lah. Nak rehat dengan siapa? Kita ada hati juga. Dah lah penat lah kita cakap ni. So itu saja untuk video kita kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab lagu kita.
Ada apa? Jangan bohong. Terus ke ribut. Bikin onar. Onar koma tak tahulah. Bikin resah warga. Apa lagi? Anda boleh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Milas. Assalamualaikum. Sekejap. Okey, baik sajalah untuk video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baca dulu sampai dapat nombor 1. Okeylah. Itu saja untuk video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Sahur. Okey, bye.